Mana tahu satu hari nanti Allah tu kurniakan Tuan M dapat jadi Perdana Menteri lagi. Alhamdulillah. Kan saya lagi seronok kalau dia boleh bawa benda ni, isu pelambakan warga asing ni keluar daripada negara kita. Saya kalau boleh tak ada lagi warga asing dalam tempat kita sebab kita sendiri takut. Nak keluar pun kita takut. Tambah dekat Datuk Keramat tu warga asing saja. Sejauh mana perasaan kecewaan tu? Boleh kongsikan? Okey, perasaan saya kecewa mengenai warga asing ni. Saya tengok terlalu banyak warga asing di dalam negara kita ni, dia mengeksploitasikan ekonomi negara kita. Bila saya pusing jalan-jalan, saya tengok di Kuala Lumpur ni kebanyakannya warga asing yang duduk. Dia orang yang meniaga, kebanyakannya orang Indonesia, Bangladesh. Dia menggunakan nama tu ada pemilik orang-orang Melayu kita. Alibaba lah. Orang-orang yang orang Malaysia punya, tapi dia orang ni sebenarnya orang luar. Dia orang dah mengenakan harga yang tinggi untuk orang-orang Malaysia ni nak beli barang. Bila saya tengok macam ni, saya jadi macam tak puas hati lah. Satu lagi, saya tengok pembinaan rumah. Contohnya di tepi-tepi lereng bukit, lepas tu di tepi-tepi longkang, masih ada rumah yang dibina oleh warga asing tapi tidak dihalau keluar. Pernah cuba untuk bertanya, kenapa kamu boleh bawa basikal roda 3 ni di atas jalan raya? Kan senang-senang, sedangkan orang Malaysia, orang bangsa Melayu tak boleh. Nak buat macam korang, ambil barang-barang ni senang-senang aja, barang-barang yang besi-besi ni bawa ke atas jalan raya. Sedangkan perlu ada lesen. Tapi saya tengok warga Bangladesh banyak, Rohingya banyak guna motosikal warga yang beroda 3 ni menggunakan laluan jalan raya kita. Mudah-mudah. Kenapa memilih Tun M untuk diluahkan perasaan ni? Okey, saya sebenarnya hadirkan diri saya pada hari ini sebab saya adalah penerima beasiswa semasa tahun 2005. Semasa tu saya SPM, saya ada penerima beasiswa daripada Tun M. Jadi hari ini saya berbesar hati, saya memang seronoklah dapat jumpa dengan Tun M. Saya sendiri nak berterima kasih kat Tun M sebab saya adalah anak yatim yang dibesarkan dan diberikan JKM daripada Tun M ni. Kalau tidak, saya takkan sampai ke hari ini saya dapat bekerja. Lepas tu saya jadi di samping tu saya teringin nak utarakan untuk Tun M. Saya rasa Tun M mampu untuk bagi saya punya ulasan apa yang saya ulaskan untuk dia tu, dia boleh bagi jawapan. Sebab saya tengok terlalu banyak dan senang-senang kewarganegaraan tu diberi kepada bangsa asing. Sebab dia orang dah melampau-lampau. Saya tengok isu-isu ni, saya dah melampau-lampau. Dia orang ni dah, orang kata tak takut langsung dengan warga Malaysia ni, dia orang tak takut. Jadi saya sebagai orang kata orang Malaysia sendiri memang anak jati Melayu, tapi bila saya tengok warga asing yang senang lenang di atas negara kita, saya jadi tak puas hati. Itu saya harap adalah orang kata kalau Tun M ni orang dah 22 tahun memerintah. Orang kata dalam pemerintahan dia, kok dia boleh bantu